Assalamualaikum dan salam sejahtera, guru-guru yang pengetua kasihi dan hormati. Hari ini pengetua ingin menyentuh satu hakikat besar dalam dunia pendidikan, hakikat yang selalu berlaku tetapi jarang kita sedari. Satu perkataan guru boleh hidup selamanya dalam hati murid. Guru-guru sekalian, kadang-kadang 40 minit dalam kelas memberi kesan yang lebih besar daripada 40 tahun dalam hidup seseorang murid. Kerana murid bukan hanya mendengar dengan telinga, mereka menyerap dengan hati. Satu pujian guru boleh membina keyakinan mereka. Satu teguran lembut boleh menyelamatkan masa depan mereka. Satu nasihat kecil boleh menukar jalan hidup mereka. Satu kata-kata semangat boleh menjadi suara yang mereka dengar setiap kali mereka hampir berputus asa. Dan satu perkataan yang baik boleh menjadi doa dalam hidup mereka. Wahai guru-guru, kadang cikgu tidak tahu betapa besarnya impak kata-kata itu. Cikgu mungkin sekadar berkata, cikgu percaya kamu boleh. Tingkatkan usaha, iaitu kamu ada potensi. Kamu anak yang baik. Jangan takut cikgu ada. Tetapi bagi murid, kata-kata itu boleh menjadi penyelamat jiwa. Mereka mungkin datang dari rumah yang sunyi, hidup yang penuh tekanan, atau hati yang hampir patah. Dan satu perkataan guru menjadi cahaya yang menerangi hari mereka. Guru-guru sekalian, pengetua nak anda ingat, kata-kata guru tidak hilang. Ia hidup dalam diri murid selamanya. Mungkin cikgu lupa apa yang cikgu ucapkan, tetapi murid akan mengingati hingga mereka dewasa, hingga mereka menjadi ibu bapa, hingga mereka menjadi pemimpin. Besarnya kuasa kata-kata guru, hingga ia boleh menjadi titik mula perubahan hidup seseorang murid. Wahai guru yang pengetua hormati, berhati-hatilah dengan kata-kata kerana ia boleh menjadi racun atau menjadi penawar. Dan pengetua yakin guru-guru sentiasa memilih kata-kata yang menyembuhkan. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat. Perkataan guru yang baik tidak berhenti di kelas tetapi hidup dalam masa depan murid. Nah, sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai guru mendapat inspirasi, kekuatan dan kesedaran tentang betapa hebatnya pengaruh kata-kata mereka. Terima kasih guru-guru. Satu perkataan anda boleh mengubah seluruh hidup murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera guru-guru yang pengetua hormati dan kasihi. Hari ini pengetua ingin menyentuh satu perkara besar yang menjadi nadi profesion seorang pendidik, tanggungjawab. Guru-guru sekalian, kerja guru bukan sekadar masuk kelas dan menyiapkan silibus. Kerja guru bukan sekadar mengajar tetapi mendidik dengan penuh tanggungjawab. Tanggungjawab untuk menjadikan murid insan. Tanggungjawab untuk membina akhlak dan adab. Tanggungjawab untuk menanamkan nilai dan keyakinan. Tanggungjawab untuk membuka pintu masa depan murid. Inilah tugas paling mulia dan paling berat. Wahai guru-guru, tanggungjawab ini bukan diberi oleh manusia. Ia Allah yang letakkan di atas bahu seorang guru. Jika pekerjaan lain ditentukan oleh bos, tetapi pekerjaan guru ditentukan oleh amanah pendidikan. Murid datang kepada cikgu bukan sekadar untuk belajar matematik, sains atau bahasa. Mereka datang untuk belajar hidup. Bagaimana bercakap dengan baik, bagaimana menghormati orang, bagaimana mengawal emosi, bagaimana berdisiplin, bagaimana membuat keputusan, bagaimana menjadi manusia yang baik. Semua itu datang daripada cikgu. Guru-guru sekalian, pengetua tahu tanggungjawab ini kadang terasa berat. Kadang cikgu rasa penat yang tidak tertulis. Kadang cikgu rasa dunia letakkan beban di bahu cikgu tanpa membantu. Kadang cikgu rasa seperti tidak cukup untuk semua murid. Tetapi ketahuilah, guru tidak perlu sempurna, guru hanya perlu bertanggungjawab. Bertanggungjawab untuk cuba sedaya mungkin. Bertanggungjawab untuk membimbing dengan kasih. Bertanggungjawab untuk menegur dengan hikmah. Bertanggungjawab untuk memberi harapan bila murid hilang arah. Tanggungjawab guru tidak berhenti pada loceng tamat waktu. Ia terus hidup dalam memori murid hingga mereka dewasa. Wahai guru yang pengetua kasihi, pengetua ingin tinggalkan satu ayat mendalam. Amanah seorang guru tidak berakhir di kelas tetapi hidup bertahun-tahun dalam diri murid.
Ilmu yang guru beri tumbuh menjadi masa depan. Akhlak yang guru tanam menjadi karakter mereka. Nasihat guru menjadi panduan hidup mereka. Itulah hebatnya tanggungjawab seorang guru. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai guru mendapat kekuatan, inspirasi dan semangat untuk terus mendidik dengan penuh tanggungjawab. Terima kasih guru-guru, tanggungjawab anda membina masa depan negara.